Seorang wanita ditemui mati, dicekik di Cemur Perak. Polis sahkan terdapat kesan cekik pada leher mangsa. Punca hanya kerana perselisihan faham. Bayangkan, hanya kerana marah, seorang isteri hilang nyawa. Anak kehilangan ibu, keluarga kehilangan insan tersayang. Marah itu sebahagian daripada syaitan. Kalau kita biarkan emosi kawal diri, inilah akibatnya. Nyawa tak boleh diganti. Jadikan tragedi ini pengajaran untuk kita semua. Belajar kawal marah. Jangan lepaskan amarah pada pasangan. Masalah boleh selesai dengan kata-kata, bukan dengan kekerasan. Jadi kalau kita bergaduh sekalipun, janganlah sampai kita naik tangan dan kita buat sesuatu perkara yang ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni menyebabkan kita suka kepada perkara-perkara kerosakan, kebinasaan. Jadi kehidupan kita ini tak boleh nak ikut hawa nafsu, kenalah taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan hari ini kita gagal kawal emosi menyebabkan kita bertindak ikut hawa nafsu. Bukannya kita hari ini ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita hidup di buka bumi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ini tanah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalah ikut undang-undang Allah, kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kembali kepada Islam yang menahan diri, iaitu prinsip puasa, bukannya ikut suka hati. Jadi follow saya untuk lebih banyak perkongsian isu semasa dan pengajaran hidup. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.